Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya nak bercakap lebih lanjut ni, saya nak confirm dulu. Peserta kita seramai 44 orang. 44 orang. So saya kena kira dulu. Ada gambar ni, bukti cukup tak? Ada lagi siapa balik siapa bawah? Ada. Pengurusi kita Dr. Hamid kirim salam semua ya. Beliau tidak dapat hadir pada malam ini bersama kita kerana beliau ada program lain yang tidak dapat dielakkan. Dia ada program besok hari daripada program juga. Jadi tak dapat hadirlah bersama-sama kita. Antara program ini juga kita buat ke lawatan ni, antaranya lah kita nak mengeratkan silaturahim, kita mengikhlas kepada kaum ibu yang banyak menyumbang kepada KRT dan surau, terutamanya masak yang Amni tokankan masak tu, letak ikhlasan dengan hari Khamis bertukar lumus memasak untuk surau. Kita ucapkan terima kasih dan kita harap dengan program ni kita sama-sama dapat mengikhlas biasa kaum muslimah insya-Allah. Program ni juga kita masukkan dalam program tahunan. Nanti SU akan ambil gambar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا حما الا فرجته ولا دينا الا من يقضي ويرحم ويدافع البلاء يا الله ويدافع keagamaan jadi cahaya tunjuk jalan setiap waktu. Syukurku takkan terhenti di bumi dan di langitmu. Hidup ini cuma pinjaman, janji setia tetap ku penuhi. 5K nikmat Tuhan, jangan pernah ku lupa keagamaan. Bawa hati ke surga. Tiada harta lebih berharga selain memberikan sisi. Tubuh sehat, jiwa pun kuat, kesehatan itu anugerah. Gunakan untuk ibadah sebelum datang sakit dan lelah. 5K nikmat Tuhan, jangan pernah ku lupa keagamaan. Bawa hati ke surga. Nama saya Rozilan. Boleh lah. Saya ada cucu dah. Saya ada cucu. Okey. Apa
apa ni untuk pada yang puan-puan semua Kota Baru bermaksud apa ni dia kalau dia mana jual Kuantan dah, tapi besar Kuantan dengan Kota Baru kami banyak dedah pada persembahan jadinya. Keuangan bukan segalanya, tapi tanpanya hidup terbeban. Kelapangan masa jangan disia-siakan, kerana semua ini akan ditanya Tuhan. Bagaimana kita menggunakannya? Dipakai nikmat Tuhan, ku genggam hingga hujung nyawa. Syukurku takkan pernah pudar. Keluarga, genggam hingga hujung nyawa. Syukurku takkan pernah pudar. Les. Ah. Kala fajar mula menyapa, ku tunduk memuji namamu. Keagamaan jadi cahaya, tunjuk jalan setiap waktu. Syukurku takkan terhenti di bumi dan di langitmu. Hidup ini cuma pinjaman, janji setia tetap ku penuhi. 5K nikmat Tuhan, jangan pernah ku lupa. Keagamaan bawa hati ke surga. Keluarga penawar duka dan gembira, kesihatan kekuatan untuk berjuang. Keuangan rezeki halal penuh berkat, kelapangan masa untuk memberi dan mencinta. Bawa lagi suntik. Ku selamanya dalam pelukan kasih sayang, kekuatan jadi setia. Tiada harta lebih berharga selain mereka di sisi. Tubuh sehat jiwa pun kuat, kesehatan itu anugerah. Gunakan untuk keuangan bukan segalanya, tapi tanpanya hidup berbeban. Kelapangan masa jangan disia-siakan. Ambil. Bagaimana kita menggunakannya? Dipakai Tuhan. Tuh, lihat tuh situ. Makan meja. Ambil meja. Oh.
lah saya bertanya ya. Kuantan, okey. So saya bernama Siti Saira Ismail selaku pemandu pelancong di kawasan Kota Baru untuk hari ini. Okey, jadi hari ini kita nak sambung aktiviti kita. Semalam dah pergi melontar dekat Pengkalan Kubur kan. So hari ini kita nak sambung melontar dengan tawaf dekat Pasar Siti Khatijah. Dia tak jumpa jalan keluar. Itu yang sangat misteri. Dan last kali ketua rombongan kena pergi azan. Barulah nampak jalan pulang ke pangkal jalan tu lah. Okey, jadi pasar Siti Khatijah ni macam biasalah kita tengok pasar seperti pasar-pasar lain lah. Pasar Khatijah ni dia membulat. Dia ada 4 pintu. Ingat dia ada 4 pintu. So kita akan jumpa pintu nombor 3. 1, 2, 3, 4. Kita akan jumpa pintu nombor 3. Andai kata termiss, tak nampak jalan, tanya je orang pintu nombor 3. Boleh ya? Okey, belah bawah tu macam biasa ada orang jual barang-barang basah, ada orang jual buah-buahan, ada deretan kedai emas 916. Itu bahaya sikit tu lah. Ada kuih-kuih kuning situ. Okey, dan seterusnya di tingkat 1 kita ada lokal produk barangan kering macam dodo, serundih, rempah ratus. Rempah-rempah pun ramai luar beli juga dekat sini sebab rempah Kelantan ni dia rasa unik sikit. Kita dah nak raya ni kan, aku nak buat masak-masak apa, boleh beli rempah-rempah ratus dekat di tingkat 1. Yang mana yang mencari kain-kain batik, kain-kain baju kelawar untuk raya, baju-baju raya nanti tau. Kain batik, telekong, sejadah, kain songkit, kain sutura, ia berada di tingkat 2. Ia berada di tingkat 2. Jadi kalau kata pagi ni rasa nak pergi tengok kuih-kuih tradisional Kelantan lah. Okey, andai kata nak cari kuih-kuih, makanan-makanan, pergi di aras bawah, masuk pintu 3 tu, pergi terus sehingga ke pintu 1. Di hadapan pintu 1 tu ada pelbagai jenis kuih-kuih Kelantan, makanan-makanan Kelantan. Di situ juga adanya mesin ATM Agrobank. Mesin ATM Agrobank adanya. Ingat di aras bawah, tingkat aras bawah di pintu nombor 1 dekat dengan kuih-kuih. Okey, untuk makan-makan, duduk relax-relax nak ngopi-ngopi, naik di tingkat 1 di pintu nombor 1 tu. Dan dekat situ ada orang jual makanan-makanan yang boleh duduk situ. Yang aras bawah tu dia just tapau. Untuk duduk ngopi, naik di tingkat 1. Di situ ada mi celup, macam-macam celup lah ada. Ada kuitiau, ada sup keting ada. Dan apa yang special dekat Pasar Siti Khatijah, benda yang perlu tuan-tuan puan-puan cuba, iaitu satu jenis kuih ni yang saya percaya tak ada di Kuantan ni. Iaitu mungkin pernah dengar tapi tak pernah rasa. Nama dia Kok Lu. Pernah dengar? Kala fajar mula menyapa, ku tunduk memuji namamu. Keagamaan jadi cahaya, tunjuk jalan setiap waktu. Syukurku takkan terhenti di bumi dan di langitmu. Hidup ini cuma pinjaman, janji setiap tetap ku penuhi. 5K nikmat Tuhan, jangan pernah ku lupa. Keagamaan bawa hati ke surga. Boleh mandi tak? Keluarga penawar duka dan gembira. Kesiapan kekuatan untuk berjuang. Kawangan rezeki masa untuk memberi dan mencinta. Lagi 1, 2, 3. Okey, boleh. Dalam pelukan kasih sayang. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusholli ala rasulil karim. Subhanallazi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah berjaya lah menyempurnakan perjalanan pergi. Pulang belum sempurna lagi. Kita doa semua selamat sampai One Piece. Jadi perjalanan yang baik, sikit. Perjalanan yang
diberkati ni apabila kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kita niatlah untuk silaturahim, menyambung silaturahim. Dan KRT ni memang kita punya main theme dia, kita nak perpaduan lah. That's why dalam bas ni kita nampak ada orang tua, ada orang muda, ada remaja, ada kanak-kanak, ada orang bujang, ada orang kahwin. Ada duda janda kan. Balu. Single. Duda tak ada tapi sebab tak bawa isteri tu jadi macam duda lah. Macam. Jadi apabila kita bermusafir ni, berbagai ujian lah sebenarnya menimpa perjalanan kita. Tapi kan, bila hati kita besar, insya-Allah kita boleh menerimalah yang mana kurang dan bersyukur yang mana yang lebih. Jadi macam saya sebagai setiausaha KRT Pak Mahat ingin mengucapkan ribuan kemaafan lah atas segala kekurangan. Memang tak dinafikan, di mana-mana pun kita sebagai manusia ni tak sempurna, maka ada kelemahan dan kekurangan. Jadi sebelum kita tahulah sambung cerita hantu ke apa, saya nak serahkan mic ni pada Cik Osmadi untuk bercerita sedikit tentang sebab ada yang bertanya duit RM60 bagaimana, kenapa kita silakan Cik Osmadi. Tanya ke bukan? Terima kasih Tuan Setiausaha. Masih ya? Okey.